Ustaz beritahu sikit lah, bagi tips sikit. Kaedah Ustaz lah. Ustaz makan sikit dulu. Azan Allah Akbar, kita minum air. Bismillahirrahmanirrahim, kita minum air. Kemudian makan kurma. Makan kurma sebiji, cukup. Lepas tu Ustaz naik sembahyang maghrib. Lepas sembahyang maghrib, baru kita sembahyang sunat awabin. Tapi lepas sembahyang maghrib tu, jangan lupa sembahyang sunat maghrib dulu. Sunat ba'diyah maghrib. Jangan lupa sembahyang sunat ba'diyah maghrib. 2 rakaat. Selepas pada sunat maghrib tu, sunat ba'diyah maghrib, kita pun bangun. Saja aku sembahyang 2 rakaat pertama. Saja aku sembahyang sunat awabin. Dan juga hifzil iman. Macam kita minta Allah Ta'ala peliharakan iman kita. 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Allah Akbar. Nak baca surah apa? Bacalah tuan semua. Jangan duk fikir, oh saya tak ingat Ustaz ni, saya tak ingat surah ni, saya tak ingat. Jangan bebankan dengan surah-surah tu. Tuan baca dia. Allah Ustaz saya ingat inna atau inna kakullah. Inna atau inna kakullah lah tuan baca. Tak ada masalah pun. Selepas 2 rakaat tu, bangun lagi. Saja ke sembahyang sunat awabin sahaja. 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Okey, baca kat sunat sama juga. Masuk naik pada rakaat 2 rakaat yang ketiga, saja kat sunat awabin juga. Insya-Allah tuan semua, sesiapa yang dapat sembahyang sunat awabin 6 rakaat ni tuan semua, Allah Ta'ala akan ampun dosa dia. Allah Ta'ala akan ampun dosa dia dan Allah Ta'ala akan bagi ganjaran pada dia. Allah Ta'ala akan naikkan derajat dia tuan semua selama mana? Selama 12 tahun. 1 hari tuan-tuan buat 12 tahun. Bayangkan 2 hari tuan-tuan buat 24 tahun. Bayangkan kalau 3 hari tuan-tuan buat 36 tahun. Bayangkan kalau 4 hari tuan-tuan buat 48 tahun. 48 tahun Allah Ta'ala bagi ganjaran pada kita. Masya Allah, tabarakallah. Kasihnya Allah, sayangnya Allah pada kita.